تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dengan kembali mengikuti ajaran Islam yang syumul, iaitu dengan beramal soleh, menyuruh manusia berbuat kebaikan dan mencegah mereka melakukan kemungkaran, berjihad membela dan mengakukan Islam, dan melaksanakan 1000 kebaikan. Mudah-mudahan segala amal bakti kita akan diridai oleh Allah dan membawa kebaikan untuk kita di dunia dan akhirat. Pada hari ini, mimbar akan menyampaikan tajuk peranan belia dalam mengemarkan Ramadan. Firman Allah melalui surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Muslimin yang dikasihi sekalian, Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga, malah ia adalah sebuah madrasah tarbiyah yang mendidik jiwa, melatih kesabaran dan menguatkan benteng iman. Dalam konteks ini, golongan belia merupakan tunjang utama sebagai generasi harapan bangsa. Belia perlu menjadikan Ramadan ini sebagai peluang keemasan untuk memperkukuh akhlak dan disiplin diri. Peranan pertama belia adalah mengimarahkan rumah Allah. Masjid bukan hanya untuk golongan warga emas, malah ia adalah pusat kekuatan pemuda. Kehadiran belia yang menghidupkan suasana malam dengan solat berjemaah, tadarus Al-Quran dan majlis ilmu adalah pemandangan yang sangat dicintai Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa salah satu golongan yang mendapat naungan Ar-Rash Allah yang akhirat kelak ialah pemuda yang sentiasa dalam beribadah kepada Allah. Hadis itu berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yuzilluhum Allah yawmal qiyamah, tadhilluhu yawma la zilla illa dhilluh, imamun 'adil wa syabun nasha'a fi 'ibadatillah, ila akhir al-hadis. Bermaksud, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang Allah melindungi mereka dalam lindungannya pada hari kiamat. Di hari ketiga tiada perlindungan selain perlindungannya, iaitu pemimpin yang adil dan pemuda yang sentiasa dalam beribadah kepada Allah. Riwayat Al-Bukhari. Peranan kedua setelah belia mengimarahkan rumah Allah ialah belia mestilah menjadi penggerak aktiviti kebajikan. Gunakanlah tenaga muda untuk menyertai program kesukarelawan, membantu fakir miskin dan menjangkini masyarakat. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini mengingatkan kita agar bersegera mencari ampunan Allah dengan melakukan kebaikan dan menafkahkan harta sama ada di waktu lapang maupun sempit. Peranan ketiga belia ialah menjadikan Ramadan sebagai benteng daripada gejala negatif. Bulan yang mulia ini mendidik kita menjauhi maksiat
hiburan yang melalaikan, dan pembaziran yang sia-sia. Beliau yang berjaya adalah mereka yang mampu mengawal nafsu dan menjaga akhlak, sekaligus menjadi contoh qudwah hasanah kepada rakan sebaya yang lain. Inilah masanya untuk kita membina kepimpinan masa depan yang berjiwa besar dan berintegriti. Peranan seterusnya, beliau berperanan memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk dakwah. Di zaman serba canggih ini, gadget di tangan bukan sekadar alat hiburan, malah ia adalah senjata dakwah yang ampuh. Gunakanlah kreativiti untuk penyebaran peringatan yang baik, berkongsi ilmu yang sahih, dan mengajak rakan sebaya ke arah kebaikan di alam maya. Jadilah ejen penyebar rahmah, bukannya penyebar fitnah atau perkara yang sia-sia. Ingatlah, setiap patah perkataan yang kita tarik dan setiap video yang kita kongsi akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Gunakanlah kemahiran teknologi dan media sosial untuk menyebarkan mesej dakwah yang kreatif, mengajak kepada kebaikan dan mengelakkan penyebaran berita palsu, agar dunia digital kita turut bercahaya dengan keberkatan Ramadan. Sidang Jumaat yang dimuliakan, sebagai kesimpulan, marilah kita khususnya para belia bangkit menjadi penggerak utama dalam masyarakat. Jangan biarkan Ramadan berlalu pergi tanpa kesan pada jiwa. Ingatlah pesan Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Bermaksud, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah.